Bonda Rosita Ibrahim bercuti ke Morocco dan Spain sebab nak mengenal pasti seni bina di sana untuk buat masjid dekat rumah hutan Bonda. Kali ini Bonda pergi bersama anak dan menantu. Doakan Bonda dapat buat seni bina yang unik untuk tujuan Majlis Ilmu dan Kerja CSR untuk penduduk setempat. Selamat jalan ke mana? Selamat jalan sayonara. Bonda alhamdulillah nak pergi Spain dengan Morocco. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti seni bina untuk saya buat masjid di rumah hutan Bonda. Doakan Bonda boleh mendirikan seni bina yang unik untuk tujuan majlis ilmu dan buat kerja CSR untuk penduduk setempat. Mudah-mudahan sampai ke saya mati nanti dapatlah menyumbangkan rezeki saya untuk orang-orang yang memerlukan. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. InsyaAllah, tabarakallah. InsyaAllah, tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Mata buka ke tak? Buka. Aku memang jahat lah. Budak ni. Sulaiman. Gembira tak? Sini lah, aku cium. Sulaiman, Sulaiman sini lah. Sulaiman sini. Hai adik. Salam lah. Sulaiman kat lu. Please. Dia good boy lah. Buat video terus ya. Dia good boy lah. Salam. Ramai sangat orang pergi umrah. Sekali satu kapal kami transit dekat Dubai selama 2 jam perjalanan Bonda untuk pergi Spain ke Cordoba untuk melihat seni bina dekat sana. Menghadang kita ni je lah maknanya. Sekali dengan Ustaz Amin. Ustaz Yaakob pun ada sekali.